Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saya Cikgu Zahidatul Aziah binti Muhammad Zuki dari SMK Tajar. Jadi cikgu akan ajar bab 7, 7.1 kerja, tenaga dan kuasa. Jadi fokus untuk hari ini kita akan tengok soalan-soalan mengikut format peperiksaan. Jom kita tengok. Okey, untuk bahagian A iaitu soalan objektif. Contoh soalan. Apakah unit yang digunakan untuk mengukur kerja? Jadi pilihan jawapan yang diberi iaitu joule, yang kedua watt, yang ketiga meter dan yang keempat newton meter. Jadi agakkan murid-murid, apakah jawapannya? Adakah joule? Ya, joule digunakan untuk mengukur kerja. Watt untuk kuasa, meter untuk sesaran. Manakala newton meter kita gunakan untuk mengukur kerja. Jadi jawapannya adalah 1 dan 4, iaitu D, 1 dan 4. Soalan yang seterusnya. Masih lagi di bahagian A, iaitu soalan objektif. Kita tengok contoh soalan. Rajah di bawah menunjukkan seorang lelaki menolak suatu dinding dengan daya sebanyak 250 Newton selama 10 saat. Jadi kerja yang dilakukan ialah, seperti yang kita tahu, untuk mencari kerja, daya kali dengan sesaran. Di sini daya diberi, manakala sesaran tiada. Jadi 250 Newton didarabkan dengan kosong, maka jawapannya adalah kosong. Bermaksud tiada kerja yang dilakukan. Jawapannya adalah D, kosong joule. Kita ke soalan seterusnya iaitu bahagian B. Bahagian B masih lagi soalan berbentuk objektif. Kaji situasi di bawah dan nyatakan sama ada kerja dilakukan dalam situasi dengan meletakkan tanda right atau pangkah dalam kotak di bawah. Kita tengok situasi yang pertama. Pelajar menendang bola. Jadi daya diberikan dan sesaran ada pada bola. Maka kerja dilakukan. Gambar yang kedua. Adakah kerja dilakukan? Tidak. Kenapa? Kerana tiada daya dan tiada sesaran. Situasi yang ketiga. Mengangkat berat. Ada daya dan ada sesaran. Jadi kerja dilakukan. Manakala untuk gambar yang keempat, membaca buku, di sini tiada daya dan tiada sesaran. Bermaksud kerja tidak dilakukan. Okey murid-murid, kita boleh ke soalan bahagian yang seterusnya iaitu bahagian C. Kerja sebanyak 150 joule dilakukan untuk menolak sebuah bongkah kayu sejauh 500 cm. Jadi berapakah daya yang dikenakan? Di bawah ni cikgu telah membuat jalan kira di mana untuk mengira daya kita boleh menggunakan formula kerja sama dengan daya kali sesaran. Daya telah diberi iaitu 150 joule sama dengan F iaitu daya yang kita nak cari didarabkan dengan sesaran 500 cm. Memandangkan unit sentimeter, maka kita kena bahagi dengan 100 untuk menukarkan unit sentimeter kepada meter. Jadi diringkaskan di sini 150 sama dengan F kali 5. Jadi F 150 dibahagi dengan 5, maka daya yang digunakan adalah 30 Newton. Untuk soalan kedua, berapa banyakkah tenaga digunakan? Seperti yang kita tahu, kerja sebanyak 150 Newton, 150 joule digunakan. Bermaksud kerja sama dengan tenaga. Jadi jawapan untuk soalan nombor 2, tenaga sama dengan 150 joule. Kita ke soalan yang seterusnya. Jika Abu dan Simon berjaya memanjat tali setinggi 3.5 meter dalam masa 90 saat. Soalan, hitungkan kuasa yang digunakan oleh mereka. Jadi di sini kita mengira dulu untuk Abu. Berapa kuasa Abu? Macam biasa, tuliskan formula kuasa sama dengan kerja bahagi masa. Jadi 60 adalah jisim Abu. Kita darabkan dengan 10 untuk menukarkan unit. Dan didarabkan dengan 3.5 iaitu sesaran bagi mereka panjat. Dan dibahagikan dengan 90 saat masa yang diambil. Jadi kuasa untuk Abu ialah 23.33 watt. Untuk Simon pula, seperti biasa, kuasa sama dengan kerja bahagi masa. Jisim Simon 76 kg didarabkan dengan 10 untuk kita tukarkan unit kepada Newton.
didarabkan dengan sesaran 3.5 meter dan dibahagikan dengan 90 saat. Jadi, kuasa bagi Simon ialah 29.56 watt. Sekiranya ada lagi soalan bertanya, siapakah yang mempunyai kuasa lebih tinggi antara Abu dengan Simon? Kita tengok Abu hanya 23.33 watt, manakala Simon 29.56 watt. Jadi, yang lebih berkuasa kat sini ialah Simon. Okey. Setakat itu sahaja contoh-contoh soalan dalam peperiksaan. Terima kasih.